Bertahun-tahun saya bercakap kan, dan inilah komen yang saya selalu dapat daripada juri, daripada kawan, iaitu saya bercakap apa semua okey dah, tapi muka ketat, muka kurang senyum. Jadi bila saya orang kata imbas-imbas balik, betul lah. Dan sebenarnya benda ni lah saya rasa awak semua pun kena cuba juga, iaitu the first thing first, bila nak bercakap tu banyakkan senyum, serius. Tak payah nak ketat, tak payah nak ajak baju macho ke apa, tak payah. Be macam mana, be happy ataupun be positif. Biar the first impression orang nampak tu, orang nampak macam, wah, dia ni positif lah, dia ni ceria lah, macam tu. Jadi sekarang pun sebenarnya saya masih lagi practice untuk always senyum bila bercakap. Sebab kita tak nak orang nampak kita negatif kan. Jadi macam tu lah. Boleh cuba, cakap dengan karisma, cakap je.